menuju ke arah satu wawasan, memupuk semangat perpaduan. Langkah bermula dengan iringan doa dan satu harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Arisa Danya dan saya Nurhan Humaira melaporkan untuk Impers TV PSS SK Intan Perdana dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Sesi Akademik 2025. Majlis Anugerah Kecemerlangan 2025 telah berlangsung dengan penuh gilang gemilang pada hari ini, 17 Disember 2025, bertempat di Balai Ilmu Tuan Hamzah SK Intan Perdana. Melangkah gagah menuju impian dengan tekad yang tidak pernah goyah. Sasya mulia jadi pedoman, membina insan cemerlang dan megah. Setiap usaha, setiap harapan disulam rajin tanpa putus asa di medan ini. Majlis ini telah dirasmikan oleh Tuan Muhammad Najib bin Tan Sri Muhammad Isa, Penyelaras Dun Bagan Pinang, Port Dickson. Majlis ini diserikan dengan persembahan istimewa daripada murid-murid yang menampilkan bakat dan kreativiti mereka. Penganugerahan ini bukan sahaja menjadi pengiktirafan kepada penerima, malah menjadi pemangkin semangat kepada semua murid untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan pada masa hadapan. Menurut Guru Besar SK Intan Perdana, Encik Abdul Nasir bin Ahmad Idris, penganjuran majlis seumpama ini amat penting dalam membentuk jati diri murid agar lebih berdaya saing, berdisiplin dan berakhlak mulia. Gemilang kita, Impers bersinar megah bersama. Bersama saya, Tuan Muhammad Najib bin Tan Sri Muhammad Isa, Penyelaras Dun Bagan Pinang. Apakah harapan Tuan terhadap murid-murid yang menerima anugerah pada hari ini? Kepada murid-murid yang menerima anugerah pada hari ini, pertama sekali saya nak rakamkan ucapan syabas dan tahniah atas kejayaan pada hari ini. Dan harapan saya agar kejayaan dan kecemerlangan yang dicipta hari ini dapat diteruskan, dapat dikekalkan di masa-masa yang akan datang. Dan apabila tiba masa dan ketikanya, harap anak-anak murid yang dah berjaya ni akan kembali ke sekolah, kembali kepada masyarakat untuk menyumbang kembali kepada sekolah dan masyarakat untuk adik-adik dalam generasi yang akan datang. Apakah perasaan anda setelah terpilih sebagai tokoh anugerah pada hari ini? Saya berasa gembira dan teruja kerana dapat terpilih sebagai tokoh akademik Impers. Apakah harapan anda untuk masa hadapan? Saya harap saya maju jaya bukan saja dalam bidang sukan, dalam akademik. Terima kasih kat mama, abi, cikgu-cikgu yang mengajar saya sampai saya dapat semua ni. Terima kasih. Apakah rahsia kejayaan anda sehingga menerima anugerah ini?
Tiada rasa yang tersembunyi. Macam biasa, seorang murid kita kena rajin belajar, fokus dalam kelas. Tak lupa juga doa dari ibu bapa, guru-guru dan kawan-kawan. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Terima kasih. Langkah kecil menjadi sejarah dengan bimbingan guru yang setia. Setiap cabaran. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua penerima anugerah atas kejayaan yang membanggakan. Saya Nurhana Humaira Dan saya Arisa Danya melaporkan dari Balai Ilmu Tuan Hamzah untuk Imbris TV PSS. Bye, jumpa lagi. Setiap cabaran kita hadap gagah menjadi